Cerita air kotak RM1.50. Pagi di sekolah. Seorang pelajar bernama Aisyah tiba di sekolah pada waktu pagi. Dia berasa haus kerana cuaca panas sejak awal pagi. Semasa berjalan ke kelas, dia sudah terfikir untuk membeli air kotak kegemarannya semasa waktu rehat nanti. Aisyah teringat bahawa harga air kotak di kantin sentiasa RM2. Setiap hari, dia hanya beli satu sahaja kerana itu sahaja yang dia sanggup dan mampu beli dengan bajet wang sakunya. Masuk waktu rehat. Loceng rehat berbunyi dan Aisyah terus menuju ke kantin dengan kawan-kawannya. Ramai pelajar beratur, tetapi Aisyah tetap mahu membeli air kotaknya seperti biasa. Semasa menghampiri peti minuman, Aisyah ternampak papan harga kecil yang tertulis, air kotak RM1.50 hari ini sahaja. Harga air kotak jadi RM100. Betul ke ni? Dia terkejut dan tidak percaya kerana harga itu lebih murah daripada biasa. Aisyah tersenyum besar. Dengan harga RM1.50, dia sedar dia kini mampu membeli lebih daripada satu. Wang sakunya masih cukup untuk makanan lain walaupun membeli 2 air kotak. Tanpa ragu-ragu, Aisyah mengambil 2 air kotak, sesuatu yang dia tidak pernah buat sebelum ini kerana harga asal RM2 tidak membenarkannya berbelanja begitu. Di kaunter, dia membayar jumlah yang lebih rendah daripada biasa walaupun membeli 2. Keputusan Aisyah untuk membeli lebih ini menggambarkan hukum permintaan, iaitu apabila harga turun, kuantiti diminta meningkat. Sambil menikmati minumannya, Aisyah berfikir, jika harga RM2, dia hanya mampu beli satu. Jika harga RM1.50, dia mampu dan sanggup beli 2. Ini membuatkannya faham bahawa kuantiti diminta ialah jumlah barang yang pengguna sanggup dan mampu beli pada tingkat harga tertentu. Rakannya Daniel juga membeli air kotak lebih daripada biasa. Mereka berbual tentang bagaimana turunnya harga menyebabkan ramai pelajar membeli dengan lebih banyak. Nampak dah? Kuantiti diminta berubah apabila harga berubah. Ini menunjukkan perubahan kuantiti diminta yang berlaku kerana harga berubah. Aisyah akhirnya menyimpulkan bahawa situasi hari itu adalah contoh sebenar hukum permintaan dalam kehidupan seharian. Harga turun, kuantiti diminta naik. Harga naik, kuantiti diminta turun. Dia menyedari bahawa tanpa sedar dia telah mengalami sendiri konsep ekonomi yang dia belajar di kelas.